dia akan jadi makruh. Contohnya tengok televisyen, tengok sinema di bulan Ramadan. Perkara tu di luar bulan Ramadan yang boleh aja, mubah, harus, tak ada masalah. Tapi ada syarat tertentu. Tapi kalau kita buat perkara yang mubah tadi di bulan Ramadan, dia invert terus menjadi makruh. Kerana sepatutnya bulan Ramadan tu untuk ibadah. Ramadan bukan untuk kita samakan bulan tersebut sama macam bulan-bulan lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala offer lagi kepada kita, kalau kita buat kebaikan yang sama di bulan selain Ramadan, kita buat lagi pada bulan Ramadan, makanya akan berganda lagi kepada 70 kali lipat. Adakah kita nak tinggalkan perkara yang kita dah istiqamah dah dari bulan-bulan sebelum Ramadan, tiba Ramadan datang kita nak kurangkan, nak diskaun kan? Ni boleh macam ni lah. Mestilah kita rebut peluangnya. Kemudian ya bagi asyar aksir. Barang siapa tadi yang Allah madah, wahai orang yang berkehendak kepada perkara yang jelek, perkara yang sik senonoh. Sik senonoh bukanlah bermaksud perkara tertentu, perkara-perkara yang menjijik yang kita dapat bayangkan aja, tapi perkara yang remeh pun sama juga. Melakukan benda yang sia-sia, bercangok aja dari pagi, si tahu nama lah apa, scroll phone. Maka tok pun dinamakan baghi syar. Saya dapat diolahnya rutinnya Ramadan. Maka kata Allah, absir, pergi je jauh. Kalau mau kebaikan datang, Allah offer. Kalau mau yang si bagus, pergilah. Kalau kita tu mau Allah, kita datang, maka Allah mau kita. Kalau kita malu dengan Allah, kita tapuk, Allah pun malu dengan kita. Kalau kita simak dengan apa yang Allah mau, Allah pun simak dengan kita. Allah pun si berhajat pada kita. Sesungguhnya kita yang berhajat kepada Allah SWT. Sebab ialah Ramadan tu ya baghil khair, wahai orang yang berkehendak kepada kebaikan, datanglah. Jangan tunggu, jangan tangguh, jangan delay. Datang dia rasa kita nak beramal, buat terus. Jangan berkira. Mana di kalangan kita tu di dalam bulan Ramadan barunya kenal masjid, barunya nak jaga ibadah solat 5 waktu, barunya nak jaga iktikaf dan sebagainya. Teruskan, jangan putus. Dan sambung sampai tunggu Ramadan yang akan datang. Kerana Nabi SAW pernah juga mengatakan bahawa Ramadan ke Ramadan ya mukaffirat yani sayiat, iaitu penebus di antara dosa-dosa setahunnya. Sama juga dengan as-salatu ila salah, salat isyak kita dok pergi kepada solat subuh. Kalau di antara ya kita sedang melakukan perkara yang Allah si suka, perkara yang mungkar, kita penuh mengharap, menunggu masuknya waktu solat seterusnya, maka ia pun dinamakan mukaffirat, penebus dosa juga, sama dengan Ramadan. Maka ya ingin Al-Fakir berpesan kepada hadirin yang dirahmati Allah SWT, bulan Ramadan tu atur schedule, seterusnya jangan ni ya, jangan kita berkehendak kepada yang jelek. Jadikanlah diri kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah panggil kepada kita ya baghiyal khair. Kita tu semua insya-Allah yang berada dalam masjid tu, yang kami percaya bahawa kita tu semua di kalangan yang Allah pilih. Ya Allah layak dengan kita. Walaupun kita sih tahu di antara masing-masing tu macam ni. Ya cerita aja. Dia pun kisah silam apa semua yang saya dah hal lah, dia cerita, sekadar cerita. Ya Allah mau apa yang kita langkah ke depan. Kita mau kebaikan, masing-masing kita hendakkan kebaikan. Siada kita tak mau kepada keburukan, siada kita tak mau kepada kejelikan. Melainkan orang yang orang yang enggan. Allah dah offer masuk syurga, mesti kita mau. Kerana Allah khalik, kita tu makhluk. Kerana Allah ya maha berkuasa, kita tu lemah. Allah ya mengoffer
yang maha menawarkan segala-galanya, kita tok miskin siap ada bapa, maka kita perlulah kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siklah panjang tazkirah kami pada malam tu, kerana kita mempunyai aulawiyat yang tertentu di dalam Ramadan, iaitu amalan solat sunat tarawih, yakni